Yes Chef, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni Chef Tujuh Negara nak masak bubur lambuk diraja. So guys, inilah bahan-bahan yang Chef sediakan untuk masak bubur lambuk ni. Yang pertama kita gunakan bawang merah blend, bawang merah hiris, bawang putih dan halia blend, 5 sekawan dan daun salam kering. So untuk tambah sedap lagi, Chef gunakan apa tahu? Daun pandan. Akar daun ketumbar tu yang bagi lagi flavorful. Okay, kita ada daun ketumbar dan daun sup yang telah dihiris halus-halus. Paling penting bubur lambuk ni kena guna beras hancur dan santan digunakan perlukan santan yang segar. Yang terakhir, daging kisar yang telah direbus dan Chef gunakan sambal daging dari lemancis untuk dihidangkan sekali di atas bubur. Chef nak bagi tips sikit nak masak benda-benda berempah ni, seeloknya gunakan minyak sapi. Okay, kalau korang tak ada minyak sapi, korang boleh guna minyak biasa lah. Tapi kalau korang guna minyak sapi, korang boleh rasa dia punya flavor tu sangat berbeza. Pastikan buat bubur ni api jangan besar, takut dia hangus kat bawah tu. Dan bahan pertama yang saya masukkan 5 sekawan tu, pastikan api tak terlalu besar. You kena tumis 5 sekawan tu biar dia lebih wangi. And Chef Tujuh Negara punya signature, Chef suka tumis bawang putih dan halia. Chef suka banyak gunakan bawang putih dan halia. Dia bagus untuk kesihatan kita, bagus untuk darah kita dan bagus untuk badan-badan yang banyak angin ni. Dia boleh keluarkan angin kat badan tu. Okay, Chef kalau masak benda-benda berempah ni, Chef suka pakai bawang hiris. Chef campurkan juga dengan bawang merah. Okay, masukkan daun pandan. Ini Chef masukkan daging kisar yang telah direbus. Alhamdulillah, daging kisar ni kira Chef rebus dia siap-siap lah. Pastikan korang simpan air rebusan daging tu untuk kita letakkan selepas tu. So nak tumis ni biar ambil masa lama sikit. Macam Chef kata, persediaan ni mungkin untuk bubur ni ambil masa dalam 20 hingga 30 minit. Tengok kepada sukatan yang korang buat. Ini dia Chef masukkan rempah Tujuh Negara. So kalau korang tak ada rempah Tujuh Negara, korang boleh masukkan rempah kurma ataupun rempah sup, dicampurkan macam tu. Rempah Tujuh Negara ni Chef punya signature, korang boleh dapatkan insya-Allah di TikTok Chef Tujuh Negara. Okay, Chef bila dah wangi, dah masuk rempah tu, Chef nak lebih dia, nak tambahkan manis lagi tu, Chef letak bawang merah yang telah di blend. Korang boleh gunakan juga bawang Holland. Selain bawang merah, korang boleh gunakan bawang Holland. Tapi Chef suka guna bawang merah supaya dia lebih rasa lah, lebih manis tu. Macam Chef cakap tadi, bila tumis tu pastikan api perlahan. Okay, minyak kalau korang nak lebihkan sikit pun tak apa, nanti korang boleh tapis minyak tu. Tapi Chef masukkan air rebusan tu semasa tumis. Korang boleh ikut sukatan dia. Ini dia signature dia. Chef masukkan apa ni? Chef suka letak batang ataupun akar daun ketumbar. Ambil dia punya akar tu untuk dapatkan lebih flavorful. Bila dah masuk semua ni, you letaklah you punya seasoning. Kalau setengah orang tu dia letak seasoning dia selepas masak. Bila dah hujung-hujung masak tu, macam Chef Tujuh Negara, Chef Tujuh Negara suka letak seasoning semasa merebus. Masukkan beras yang telah dibasuh. Okay, pastikan beras tu korang rendam dululah supaya lebih cepat. Okay, bila dah masukkan semua bahan-bahan ni, korang inilah waktu dia, korang kena lambuk dia. Sebab tu dipanggil bubur lambuk. Kena sentiasa kacau and api jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Okay, Alhamdulillah dah hampir, orang kata tu Chef tunggu dalam 10 minit untuk mendidih. Okay, ini dah jadi sikit-sikit dia punya bubur tu. Bila dia dah pekat, dia dah lambuk tu, korang boleh tengok tekstur bubur tu. Beras tu pun dah hancur, dah kembang. Waktu ni lah korang masukkan santan. Inilah waktu dia korang kena masukkan santan. Chef gunakan santan segar. Saya gunakan santan segar. Lebih seeloknya bila gunakan santan segar, dia lebih tahan lama. Macam Chef buat ni lebih kurang boleh makan dalam 5 orang makan. Ini dia bahan-bahan yang Chef gunakan untuk garnish. Okay, bahan-bahan tadi macam saya kata ada daging kisar dan daun ketumbar chop, daun bawang yang telah dicop dan daun sup yang telah dicincang. Dicop tu dicincang lah. Ni gunakan untuk dia punya garnishing. Okay, nak lagi sedap, korang buat bawang goreng sikit, korang letak sekali kat atas tu. Alhamdulillah, thank you so much for your time. Boleh cubalah bubur ni. Jangan lupa share and subscribe our channel Simancis Kitchen and Life. Kita akan bawakan resepi-resepi yang lebih menarik akan datang, insya-Allah. Yes Chef bersama Chef Tujuh Negara.